Akak memang kenal Ija dari 5 tahun lepas sebab dia buat kabinet akak. Masa tu akak buat renovation. Sebab dulu memang akak memang biasa kerja dengan Ija. Macam daripada dulu pun memang senang kerja dengan dia. Macam nak discuss ke apa-apa ke, memang Ija dia tahu akak punya cita rasa semua kan. So this time memang dulu buat sikit, so this time memang buat 2 bilik, ada kabinet kat luar. Memang akak dah bagi tahu siap-siap dah apa benda akak nak, colour apa. Lepas tu design dekat dalam kabinet tu apa yang akak nak. Lepas tu material macam akak nak macam cermin gelap kau benda, memang dia boleh deliver lah, dia boleh sediakan. So bila akak tengok masa buat pemasangan pun memang dah macam senang, nampak dah macam okey, memang dah macam akak nak. Okey, bila siap je memang akak memang surprise sangat, memang lebih daripada apa yang akak expect. Dan bila akak tunjuk dekat family ke kan, husband akak tengok pun memang diorang semua cakap cantik. Diorang cakap macam wah, macam kat hotel lah macam tu. Okey. Okey, memang Ija tadi akak dah cakap dah memang senang kan. Tapi memang yang akak nak puji yang tim yang datang install tu. Akak kenal seorang je, Ellie yang jaga yang tim yang untuk install. Memang sangat baik. Bila akak macam komplain ke benda, diorang macam okey akak, nanti kita tukar. Okey akak nak macam ni, okey nanti kami tukar, nanti kami hantar balik. Dan kadang-kadang akak tak dekat rumah kan, so dia yang tolong kemas, set up balik, lepas tu tolong tutup pintu. Memang masa tu akak macam memang puji sangat tim tu, especially Ellie lah. Memang tak ada masalah nak bekerja dengan dia masa yang, sebab tim install paling lama lah ada dalam rumah akak dalam seminggu lebih macam tu. Diorang datang kan, diorang datang keluar masuk. Memang itu akak puas hati. Memang akak sendiri lupa nak cakap dengan Ija yang tu, tapi itu memang akak puas hati tim install tu. Dan memang akak sebenarnya dah recommend dah pun Rizreka ni. Kalau ikutkan dekat IG akak pun memang dah bagi tahu dah yang kabinet ni memang Rizreka yang buat. Dan kalau apa-apa, kalau kawan-kawan ke nak buat, memang akak dah bagi tahu dah. Apa-apa kontak Rizreka, diorang boleh buat daripada renovation sampai ke install kabinet semualah, sampai dekor.